Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu Nama Ming Lao Shi, dan hari ini saya akan bedah buku teks unit 7 tahun 2 bahasa Cina. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini memberi manfaat kepada anda. Okey, dan dekat unit 7 ini, Tiqi Tanjuan ini, okey, tajuknya adalah 有趣的游戏，有趣的游戏。有趣 ini ada maksud menarik ataupun bahasa Inggerisnya interesting, dan 游戏 dekat sini ada maksud permainan. Jadi permainan yang menarik. Okey, dan apa yang kita kena buat ataupun anak-anak kena buat dekat sini adalah ting ting zuo zuo. Ting ting zuo zuo. Ting dengar dan kemudian zuo buat. Dan apa yang kita kena dengar dan kena buat? 老师要求你们怎样排椅子。老师要求你们怎样排椅子。老师 cikgu 要求 meminta 你们 kamu semua 怎样 macam mana 排 susun 椅子 kerusi. Jadi cikgu minta kamu semua macam mana nak susun kerusi. Okey, jadi mungkin dekat sekolah Lausha akan minta anak-anak untuk susun kerusi lah, tapi macam mana? Okey, itu soalan dia. Dan kemudian 排好椅子又要做什么？排好椅子又要做什么？排好 dekat sini ada maksud selesai susun, siap susun. Dan 椅子 dekat sini ada maksud kerusi. 又要做什么？ okey, 又要 ada maksud nak buat apa lagi. Okey, tapi dekat sini 又要做什么? Okey, penuhnya nak buat apa lagi lah. Tapi 又 ini ada maksud kemudian, okey, ataupun lagi, dan 要 ini ada maksud nak, dan 做什么 buat apa. Dan kemudian 仔细聆听 okey, dengar dengan teliti. Dan 仔细 dekat sini ada maksud teliti, dan 聆听 ada maksud dengar lah. Okey, dan kemudian 再做出反应 kemudian, okey, dan 再 dekat sini pun ada maksud kemudian ataupun lagi lah. Okey, dan 做出 ada maksud buat apa? 反应 ada maksud reaksi, ataupun 做出反应 ini ada maksud respon, memberi respon ataupun memberikan reaksi dekat situ. Okey, dan kemudian di bawahnya kita ada petikannya. Okey, petikan yang baru di sini. Okey, dan di muka surat 41 ini, okey, petikan pertama disebut sebagai 坐椅子. Okey, 坐 ni ada maksud duduk, dan 椅子 kerusi. Jadi duduk di atas kerusi ataupun duduk kerusi. Okey, tajuknya memang duduk kerusi. Dan apa yang petikannya, kandungannya, okey, mari kita bedah sama-sama. Okey, dan dia kata 当我坐上第一把椅子 当我坐上第一把椅子. Okey, dan dia kata 当 apabila saya 坐上 ada maksud duduk atas, dan 第一把椅子. Okey, 把 dekat sini adalah penyuruh bilangan, dan 第一把 ada maksud kerusi yang pertama ataupun yang pertama, dan 椅子 dekat sini rujuk kepada kerusi. Jadi dia kata apabila saya duduk ke atas kerusi yang pertama, dan dalam bahasa Cina, okey, penjodoh bilangan untuk kerusi kita boleh guna pa lah. Okey, 第一把椅子. Dan dia kata 我是船长. Dan 船长 dekat sini adalah captain. Okey, captain apa? Captain untuk sebuah boat. Okey, 船 dekat sini kalau ikutkan ada maksud kapal ataupun boat lah, kapal lah. Okey, dan captain kapal ataupun kapal captain. Dan 我是 saya merupakan captain kapal. Okey, dan 我把船开向大海. 我把船开向大海. Dan pa ini ingat dia adalah satu perkataan yang unik dalam bahasa Cina. Okey, dia letak kata nama di belakang pa ini, kemudian dia letak lagi satu kata kerja di belakang kata nama itu, dan perkataan itu ada maksud buat sesuatu lah terhadap benda itu. Jadi dekat sini dia kata pa chuan, dia ambil, dia buat sesuatu dekat kapal itu, kemudian dia buat apa? Kai dekat sini ada maksud memandu.
ataupun bawa, dan kai xiang da hai rujuk kepada bawa menuju ke arah laut, okey, ataupun the sea lah. Okey, dan dikata saya membawa kapal itu menuju ke laut. Kalau istilah penuh untuk ayat bahasa Cina ini, 我把船开向大海. Okey, tapi dekat sini secara literally, secara harfiahnya, okey, saya ambil bot kemudian bawa ke arah, menuju ke arah laut. Okey, dan kemudian apa dia buat? 穿过大雾，穿过海浪. Okey, 穿过大雾，穿过海浪. 穿过dekat sini ada maksud menembusi. Okey, dan menembusi apa? Ta'u dekat sini ada maksud kabus yang tebal. Okey, dekat sini ada maksud kabus. Jadi ta'u kabus yang tebal, dan kemudian 穿过海浪. Hailang dekat sini rujuk pada ombak. Jadi dia menembusi kabus tebal dan menembusi ombak. Dan 不怕危险，我和海盗作战。不怕危险，我和海盗作战。不怕tak takut, 危险 bahaya. 我和 saya dan ataupun saya dengan, 海盗 dekat sini merujuk kepada lanun, dan 作战 ada maksud bertarung ataupun berlawan lah. Jadi saya tak takut bahaya, saya bertarung dengan lanun, saya berlawan dengan lanun. Dan perenggan kedua dia kata 当我坐上第二把椅子，当我坐上第二把椅子. Okey, seperti ayat pertama di perenggan pertama, 第一把 rujuk kepada pertama, dan 第一把椅子 rujuk kepada kerusi yang pertama. Jadi dalam bahasa Cina, bila kita nak sebut yang kedua, ketiga, keempat, okey, number 1, number 2, number 3, okey, dalam bahasa Cina kita cuma kena letak ti dekat sini, kemudian kita tukar nombor di belakangnya. Jadi 当我坐上第二把椅子, apabila saya duduk di kerusi kedua, okey, 我是飞行员，我是飞行员。飞行员 dekat sini rujuk kepada juruterbang ataupun pilot lah. Okey, saya merupakan juruterbang. Dan dikata 我飞向月亮，我飞向月亮. Dan 飞向 rujuk kepada terbang ke arah. Okey, 飞 ini memang rujuk kepada kata kerja terbang, dan 月亮 rujuk kepada bulan. Jadi dikata saya merupakan juruterbang dan saya terbang ke arah bulan. Dan 月亮冲我微笑，月亮冲我微笑. Dan 月亮 bulan, 冲我微笑. Okey, 冲我 ini adalah satu perbuatan, ada maksud macam rush, okey, ataupun lari dengan laju. Tapi dekat sini bulan tak lari, tapi dekat sini rujuk pada bulan itu, okey, dia buat sesuatu yang memang buat penulis ini rasa tergamam, okey, ataupun teruja. Okey, wei xiao dekat sini adalah senyum. Jadi dia kata bulan itu telah senyum ke arahnya. Tapi chong wo dekat sini dia ada satu reaksi lah yang memang ada dekat situ. Jadi dikata bulan itu senyum terhadap saya. Tapi kalau dia guna perkataan chong wo ini, dia bukan senyum biasa-biasa, tapi senyum yang buat dia teruja. Okey, dan kemudian ibu zou lai huan ying wo. Ibu zou lai huan ying wo. Ibu dekat sini rujuk kepada selangkah demi selangkah. Dan zou lai berjalan ke arah, okey, ke arah kita lah, ke arah saya lah, ataupun ke arah penulis itu. Dan huan ying wo ada maksud menyambut saya, sebab dia juruterbang. Jadi bila dia bawa kapal terbang ataupun roket, okey, kapal terbang lah, okey, dan bila dia naik ke atas ataupun dia pandu ke arah bulan, bulan tu seolah-olah okey datang ke arahnya. Okey, itu perumpamaan. Dan kemudian dekat muka surat seterusnya ataupun sambungannya, kerusi yang ketiga, keempat mungkin. Okey, 当我想当老虎，当我想当老虎. Dan 当 apabila, 我想 saya ingin, saya nak, dan 当 yang kedua dekat sini bukan apabila tapi rujuk kepada jadi. Okey, jadi dalam bahasa Cina ini dia menarik lah. Okey, satu kataan itu dia boleh ada lain-lain maksud. Okey, 当 yang pertama apabila, dan 当 dekat sini adalah jadi ataupun menjadi. Dan 老虎 dekat sini rujuk kepada harimau. Dan dikata apabila saya nak jadi harimau, 我坐上第三把椅子，我坐上第三把椅子.
Okey, dan dia kata saya duduk ke kerusi ataupun saya duduk ke atas kerusi yang ketiga. Okey. 我向妈妈啊呜啊呜直叫。我向妈妈啊呜啊呜直叫。Okey, dan dia kata 我 Siang dekat sini ada maksud terhadap dan mama ini ibu. Saya terhadap ibu dan au ini sebenarnya adalah bunyi lah. Okay, cuba teka bunyi apa? Au itu. Dan zhijiao ini ada maksud menjerit, okay, ataupun melalak. Okay, dan saya melalak terhadap ibu lah dengan suara ataupun dengan bunyi au. Dekat sini au ini sebenarnya rujuk kepada bunyi harimau lah yang anak dia buat. Okay, ataupun dekat sini kita boleh faham dia tiru bunyi mungkin menangis. Okay, dan kemudian 姐姐对我说话，姐姐对我说话 dan 姐姐 kakak, 对 dekat sini pun ada maksud terhadap. Okay, tapi dekat sini 对我说话 bercakap kepada saya ataupun bercakap terhadap saya, tapi dekat sini saya rasa lebih kepada perkataan kepada lah. Jadi 对我说话 kepada saya bercakap. Okay, dan kakak bercakap kepada saya 我根本不理他，我根本不理他。根本 dekat sini ada maksud langsung. Okay, langsung yang bukan langsung yang sebenar tapi langsung. Jadi puli dekat sini ada maksud tidak peduli. Jadi dia kata saya langsung tidak mempedulikan dia. Okay, dan tang mama zou guo lai, tang mama zou guo lai, dan apabila ibu, mama tu ibulah, zou guo lai berjalan ke arah kita. Okey, dan ingat bila lai ini, okey, lai ada maksud datang, ada maksud mari. Jadi bila lai ini berpasangan dengan kata kerja yang lain, okey, perbuatan itu ataupun kata kerja itu akan berlaku ke arah kita ataupun terhadap kita lah, dia tidak akan menjauhi kita. Kalau menjauhi, okey, dia akan guna perkataan hui lah yang saya tulis dekat skrin ini. Okey, hui cu ataupun hui lai. Okey, sorry, bukan hui, cu. Okey, maaf, cu. Guo lai dekat sini, guo lai. Okey, dan satu lagi ada istilah pergi juga tapi pergi ke jauh, menjauhi kita, kita sebut guo qu. Jadi guo lai ini ada maksud datang ke arah kita. Jadi zou guo lai ada maksud berjalan ke arah kita. Dan apabila ibu berjalan ke arah kita, 叫我到桌前吃饭，叫我到桌前吃饭, dan 叫我 panggil saya, 到 ke桌前 ini ada maksud depan meja dan 吃饭 ini ada maksud makan. Dan panggil saya datang ke depan meja untuk makan dan 我坐上第四把椅子，我坐上第四把椅子 dan saya duduk ke atas kerusi yang keempat, 我又成了小男孩，我又成了小男孩. Dan istilah ayat ini dalam bahasa Melayu, saya kembali menjadi seorang anak, seorang budak lelaki lagi. Okey, ataupun wo ini saya, you dekat sini ada maksud lagi, dan cheng ini pun boleh ada maksud menjadi. Dan cheng le dah menjadi, dan xiao nan hai ini rujuk kepada budak lelaki. Dan dia kata bila dia duduk ke atas kerusi yang keempat, dia jadi budak lelaki semula lah. Okey, jadi dia dengarlah mak dia cakap. Okey. Dan kemudian kita teruskan untuk muka surat seterusnya. Okey. Okey, muka surat 43. Tajuknya adalah Feng Zheng, Kuai Le De Fei Zheng. Feng Zheng, Kuai Le De Fei Zheng. Feng Zheng, okey, ataupun istilah ataupun tulisan kedua itu Feng Zheng. Okey, tapi setahu saya kita boleh sebut Feng Zheng. Okey, Feng Zheng ataupun Feng Zheng ini rujuk kepada layang-layang. Dan Kuai Le De Fei Zheng, Kuai Le De Fei Zheng. Okey, kuai le ini ada maksud gembira. Dan bila kita nampak satu perkataan kata adjektif ataupun dekat belakangnya ada te ini, ataupun kita baca ti lah, kalau tanya anak mungkin dia akan baca ti, ti shang le ti. Okey, tapi tulisan ini ada dua sebutan, satu ta, satu ti. Tapi dekat sini bila dia letak di belakang kata adjektif, kita kena baca ta dengan nada yang neutral. Jadi kuai le ta rujuk kepada dengan gembira. Jadi apa yang dengan gembira itu? Dan kita kena tengok, kita kena rujuk, kita kena faham kata kerja di belakangnya ini, iaitu fei. Fei ini ada maksud terbang. Jadi layang-layang terbang dengan gembira. Okey, dan cok ini boleh ada maksud sedang lah. Jadi sedang terbang dengan gembira layang-layang itu. Okey, dan mari kita tengok perenggan pertama. 又是起风时，各族的孩子都带着各自的风筝到草地上来放了。Saya ulang.
又是起风时，各族的孩子都带着各自的风筝到草地上来放了。Okey, maaf. Dan 又是 dekat sini ada maksud lagi, adalah lagi, kembali. Okey, 又是起风 ada maksud angin lah, angin naik ataupun berangin. Okey, 时 ketiga. Dan dia kata musim berangin kembali lagi. Ada istilah yang macam itulah tapi secara literalinya, okey, 又是 ada maksud kembali ataupun lagi, dan 起风 ini ada maksud naik angin. Okey, tapi naik angin ini bukan marah, tapi angin memang berangin lah. Okey, dan 时 ini ada maksud apabila. Dan 各族的孩子, okey, anak-anak berbilang kaum, anak-anak setiap kaum. 各族 dekat sini ada maksud setiap kaum ataupun kaum masing-masing. Dan 孩子 dekat sini rujuk kepada anak-anak lah. Dan 都 dekat sini rujuk kepada semua, dan semua dekat sini rujuk kepada apa yang disebut tadi, iaitu anak-anak setiap kaum. Dan 带着 membawa, 各自的 dekat sini ada maksud masing-masing, dan 风筝 layang-layang, 到草地上, okey, ke atas padang rumput. Okey, 草地 ada maksud padang rumput, dan 来放了, dan datang. Okey, 放 dekat sini, 放 dekat ayat lain dia boleh ada maksud lepas. Jadi dekat sini bukan melepaskan layang-layang tapi melayangkan layang-layang. Okey, ataupun bermain layang-layang lah. Jadi 放 dekat sini dia boleh ada maksud bermain dengan cara melepaskan layang-layang itu. Okey, dan kemudian 一个孩子拉着长线往前奔跑，另一个站着轻握风筝。Okey, saya ulang. 一个孩子拉着长线往前奔跑，另一个站着轻握风筝。一个孩子 seorang anak 拉着 tengah menarik ataupun sedang menarik 长线bukan benang, apa? Garis, bukan garis, tali. Sian dekat sini ada maksud benang sebenarnya, tapi dekat sini sebab kita main layang-layang, jadi dia adalah tali. Dan 长线 dekat sini ada maksud tali panjang. Dan 往前奔跑, berlari ke arah depan. Dan 往前 dekat sini ada maksud ke depan. Dan 奔跑 dekat sini ada maksud berlari. Dan 另一个站着轻握风筝, dan 另一个satu lagi, okey, ataupun yang lagi satu. Okey, dan 另 dekat sini ada maksud selain lah, ataupun 另一个 ada maksud satu lagi ataupun lagi satu. 站着 tengah berdiri ataupun sedang berdiri. 轻握 dengan pegang dengan lembut, pegang dengan ringan. Okey, 握 ini ada maksud pegang lah, dan 风筝 ada maksud layang-layang. Dan seorang tarik tali panjang kemudian lari ke depan, dan seorang lagi dia pegang dengan lembut layang-layang itu. Dan 前一个喊放，后一个就松开手。前一个喊放，后一个就松开手。前一个 dekat sini rujuk pada yang depan itu, okey, ataupun satu yang depan. Okey, satu dekat sini yang depan lah, dia rujuk kepada budak lelaki yang berlari itulah. Okey, 前一个, okey, han menjerit, fang lepas, okey, dan 后一个, okey, yang ke belakang ataupun bukan yang ke belakang, yang belakang ataupun satu yang belakang dekat sini rujuk kepada yang satu lagi lah, budak yang satu lagi. 就松开手. Okey, 松开 dekat sini ada maksud melepaskan lah ataupun melonggarkan. Melonggarkan apa? Melonggarkan tangan ataupun melepaskan tangan. 松开手 ada maksud melepaskan tangan. Dan 几次抽拉之下. Okey, 几次 ada maksud beberapa kali. 抽拉 dekat sini ada maksud tarik menarik. Okey, dan 之下. Okey, setelah beberapa kali tarik menarik. Okey, 几次抽拉之下. 风筝便飞向空中，风筝便飞向空中. Dan layang-layang, 便 dekat sini dia adalah satu kata yang menekankanlah dalam ayat ini. Dan dia kata layang-layang pun terbang ke arah langit. Okey, dan 飞向 terbang, okey, ke arah 空中 ada maksud atas udara ataupun dalam udara. Tapi dalam bahasa Melayu tak ada dalam udara lah, tapi ke atas langit lah. Okey, 和其他风筝在一起游玩了，和其他风筝在一起游玩了. Dan 和 dekat sini bukan dan tapi dengan. Dan dengan 其他风筝, dengan layang-layang yang lain.
dan cita dekat sini ada maksud yang lain, dan fengzheng dekat sini rujuk kepada layang-layang, dan zai yiqi rujuk kepada bersama, dan youwan rujuk kepada bermain. Jadi layang-layang itu dah terbang ke arah langit dan kemudian bermain dengan layang-layang yang lain. Dan kemudian perenggan yang kedua, tian kong zhong, di atas langit. Okey, 五颜六色的风筝，五颜六色的风筝。五颜六色dekat sini dia ada maksud 5 warna 6 warna. Okey, dan 5 warna 6 warna dekat sini sebenarnya rujuk pada warna-warni. Jadi dikata di atas langit layang-layang yang warna-warni. Okey, 风筝 ini layang-layang. 飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去 terbang ke sana, terbang ke sini. Dan 月形的、龙形的、蝴蝶形等等的风筝。Okey, saya ulang, 龙形的minta maaf, bukan 龙形，月形的、龙形的、蝴蝶形等等的风筝。月形 rujuk kepada bulan, bentuk bulan. Yue ini bulan je, xing ini bentuk. Jadi bentuk bulan punya. Okey, dan long xing tak, long ini naga. Jadi dia kata bentuk naga punya. Dan kemudian hudie, rama-rama. Jadi bentuk rama-rama punya. Okey, tapi dekat sini dia kata yang bentuk bulan, yang bentuk naga, yang bentuk rama-rama dan layang-layang yang lain. Okey, dan teng-teng dekat sini pun ada maksud dan lain-lain. Okey, tadi kita belajar cita pun dan lain-lain kan. Tapi teng-teng ini pun ada maksud dan lain-lain. Okey, dan fengzheng ini layang-layang. 自由自在的飘动，自由自在的飘动，自由自在 dekat sini ada maksud bebas. Dan ingat, tak ini adalah dengan. Jadi dengan bebas, okey, 飘动 ini ada maksud terapung lah, dan terapung dan sambil tu bergerak, tapi terapung itu dengan tali lah. Okey, 飘动 dan 是多么有趣，是多么有趣。Okey, dan 是多么有趣 ini ada maksud macam sungguh menarik ataupun menariknya. Okey, macam tu. Dan 地上的各族孩子，地上的各族孩子，地上 di atas tanah ataupun di bawah tanah, di darat. Okey, 各族孩子anak setiap kaum, okey, 也欢笑着跑动，也欢笑着跑动，愉快的交谈着，愉快的交谈着，也 juga 欢笑着，okey, sedang gembira, sedang gelak ketawa. Okey, 欢笑 dekat sini ada maksud gelak ketawa lah. Okey, dan 跑动 ada maksud berlari lah. Okey, dan berlari, sedang berlari dengan gelak ketawa, dan kemudian 愉快的. Okey, 愉快 dekat sini ada maksud gembira, dan 交谈 ini ada maksud berkomunikasi ataupun berbual. Jadi berbual dengan gembira. 他们都在赞赏各民族的风筝是多么美丽。他们都在赞赏各民族的风筝是多么美丽。他们都 mereka semua. 赞赏 ini ada maksud memuji sambil menikmati. Okey, memuji sambil menikmati. 各民族的风筝 layang-layang setiap kaum, dan 是多么的美丽 betapa indahnya, betapa cantiknya. Dan 多么 dekat sini sebenarnya ada maksud betapa lah, dan 美丽 dekat sini rujuk kepada cantik. Okey, jadi itu sahaja untuk video saya kali ini. Okey, insyaAllah kita ataupun saya akan lebih kerap lah mengemaskini saluran YouTube saya yang dah lama tak muat naik video-video yang panjang sebegini. Jadi terima kasih kepada siapa-siapa yang memang setia dengan saluran YouTube saya, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.